Kisah ajaib 72 jam di Kuala Lumpur. Ini benar-benar tidak dapat dipercayai. Adakah ini benar-benar sebuah hospital di Asia Tenggara? Ia jauh lebih cekap daripada mana-mana hospital undang-undang di London. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Sir Alistair Cunningham, Ketua Pembedahan Kardiotorasik Perkhidmatan Kesihatan Nasional, NHS Britain yang berusia 68 tahun, di Pusat Kecemasan Pusat Perubatan Khas Perdana, PPKP di Kuala Lumpur. Beliau mengetuai delegasi 15 pakar perubatan Britain yang, sepanjang hayat mereka, percaya bahawa sistem perubatan Amerika Syarikat adalah yang terbaik di dunia. Dalam perjalanan pulang dari persidangan jantung Amerika di Chicago, pesawat mereka terpaksa melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLEA disebabkan oleh gangguan udara besar-besaran yang tidak dijangka di laluan Eropah Asia Barat. Kemudian, serangkaian kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan mula berlaku. Tahukah anda? Hanya dalam tempoh 72 jam selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia, nilai dan pandangan pakar-pakar perubatan terkemuka Britain ini berubah sepenuhnya. Segala-galanya, dari kejutan mereka terhadap sistem perubatan yang bermula di KLIA, sistem luar biasa seperti keajaiban yang mereka saksikan di dalam ambulans, hingga ke perkhidmatan perubatan berpusatkan pesakit yang mereka alami di hospital. Saya telah berkhidmat dengan NHS selama 40 tahun, tetapi ini adalah kali pertama saya melihat sistem perubatan seperti ini. Britain mesti belajar dari Malaysia. Kenyataan ini daripada seorang Profesor Emeritus di Fakulti Perubatan Universiti London menggemparkan komuniti perubatan Britain. Apa sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapa mereka, yang sepanjang hayat percaya bahawa sistem perubatan Britain adalah yang terbaik, mula memuji perubatan Malaysia? Mari kita dengar testimoni sebenar dari Aisyah binti Karim, seorang penterjemah perubatan yang telah bekerja selama 15 tahun dan menemani setiap detik pengalaman mereka. Selamat sejahtera. Saya Aisyah binti Karim dan saya telah bekerja sebagai penterjemah perubatan selama 15 tahun, berulang-alik antara Malaysia dan Britain. Saya dilahirkan di London, dibesarkan oleh ibu berbangsa Melayu dan bapa berbangsa British. Kefahaman mendalam saya terhadap sistem perubatan kedua-dua negara adalah kelebihan terbesar saya. Saya telah mengiringi ramai doktor Britain ke institusi perubatan di Asia, tetapi pengalaman yang saya lalui pada April tahun lalu kekal sebagai yang paling istimewa dalam keseluruhan kerjaya penterjemahan saya. Pada hari itu, saya sepatutnya menyambut rombongan 15 doktor di lapangan terbang Heathrow. Mereka adalah tokoh terkemuka dalam bidang masing-masing di NHS dengan usia purata melebihi 60 tahun dan semuanya memegang jawatan kepimpinan. Diketuai oleh Sir Alistair Cunningham, kardiologi, delegasi ini termasuk Profesor Dr. Mark Thompson perubatan kecemasan, Dr. Elizabeth Clark, neurologi dan Dr. David Wilson, pediatrik. Mereka baru sahaja selesai menghadiri persidangan tahunan di Chicago untuk mempelajari teknologi kardiovaskular terkini dan merancang untuk membawa pengetahuan baru ini pulang ke Britain. Mengikut rancangan asal, saya tidak dijadualkan untuk bertemu mereka di Malaysia sama sekali. Walau bagaimanapun, pada hari keberangkatan, satu gangguan satelit komunikasi global yang serius telah melumpuhkan sebahagian besar ruang udara Eropah. Walaupun pesawat mereka telah terbang melintasi lautan Pasifik, semua penerbangan ke Eropah dihentikan. Oleh itu, mereka terpaksa mengubah destinasi ke hub terbesar di Asia Tenggara, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clear. Kapten memaklumkan penumpang dan ketegangan seketika menyelubungi kabin. Para doktor juga tidak dapat menyembunyikan kebingungan mereka terhadap perubahan jadual yang tiba-tiba ini. Saya dihubungi pada petang hari itu secara tiba-tiba. Pesanan itu adalah permintaan mendesak daripada Persatuan Perubatan Britain untuk bantuan penterjemahan kecemasan kerana pendaratan luar jangkaan di Malaysia. Saya bergegas ke KLIA untuk menyambut mereka. Semasa menunggu di hadapan pintu ketibaan, saya berasa sedikit bimbang. Sudah tentu mereka tidak selesa dengan perubahan jadual yang tiba-tiba dan saya khawatir mereka mungkin mempunyai tanggapan awal yang negatif terhadap sistem perubatan Malaysia. Namun, kebimbangan saya tidak berasas. Pintu imigresen terbuka dan ekspresi doktor-doktor yang keluar berbeza daripada yang saya jangkakan. Daripada rasa tidak selesa atau kekeliruan, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan terkejut. Profesor Cunningham, yang berada di barisan hadapan, memulakan perbualan sebaik sahaja melihat saya. Kemudahan perubatan di lapangan terbang ini sungguh menakjubkan, jauh lebih lengkap daripada Heathrow, katanya. Saya dengan berhati-hati bertanya kepada mereka apa yang menyebabkan mereka begitu terkejut semasa saya mengiringi mereka.
perkara pertama yang mereka sebutkan ialah kemudahan perubatan dalam lapangan terbang. Mereka kagum bahawa KLEA mempunyai klinik 24 jam dan defibrilator luaran automatik AED diletakkan setiap 100 meter. Mereka menyatakan bahawa kemudahan perubatan di Heathrow adalah terhad dan perkhidmatan pada waktu malam pada dasarnya dihentikan. Mereka lebih terkejut dengan pengetahuan perubatan kaki tangan lapangan terbang. Mereka menyaksikan seorang penumpang mengadu rasa tidak sihat di kaunter imigresen dan seorang pegawai segera memberikan pertolongan cemas yang sesuai dan mengiringi orang itu ke bilik perubatan. Profesor Thompson berkata beliau tidak pernah melihat kaki tangan lapangan terbang di Britain yang mampu memberikan tindak balas perubatan sedemikian. Sebagai pakar perubatan kecemasan, beliau memahami kepentingan sistem perubatan di tempat awam seperti lapangan terbang. Kejutan kedua berlaku semasa proses pengambilan bagasi. Seorang penumpang warga emas menghadapi masalah mengangkat beg pakaian yang berat dan seorang kaki tangan lapangan terbang mendekati untuk membantu. Mereka bukan sahaja membantu membawa bagasi, malah memerhatikan keadaan berjalan orang itu dan menawarkan penggunaan kerusi roda jika perlu. Profesor Clark kagum dengan pemerhatian kaki tangan terhadap keadaan pesakit yang setanding dengan profesional perubatan. Kebersihan di dalam lapangan terbang juga memeranjatkan para doktor. Tahap kebersihan setanding dengan hospital, terutamanya pengurusan kebersihan tandas dan tempat mencuci tangan sangat ketat. Profesor Wilson, sebagai pakar pediatrik, sangat kagum dengan kebersihan kemudahan awam di Malaysia dari sudut pandang pencegahan jangkitan. Beliau berkata tahap ini tidak mungkin berlaku di lapangan terbang Britain. Apa yang paling mengagumkan ialah sistem maklumat kecemasan. Carta alir untuk situasi kecemasan perubatan dipaparkan di merata tempat, menerangkan cara menggunakan AED dan cara memanggil ambulans dalam pelbagai bahasa. Profesor Cunningham berkata, beliau tidak pernah melihat reka bentuk kemudahan audahan yang begitu mementingkan aspek perubatan. Beliau merasakan bahawa keseluruhan lapangan terbang berfungsi sebagai satu sistem perubatan. Kejutan ketiga berterusan semasa menaiki KLIA Express. Kemudahan perubatan juga dipasang di platform stesen dan ada poster yang menyatakan bahawa kaki tangan stesen telah menerima latihan pertolongan cemas. Di dalam kereta api, butang kecemasan untuk panggilan diletakkan di setiap gerabak, membolehkan komunikasi langsung dengan kru. Profesor Thompson menyatakan bahawa reka bentuk pengangkutan awam yang mengambil kira situasi kecemasan perubatan adalah sesuatu yang luar biasa. Semasa kereta api bergerak, mereka juga memberi perhatian kepada tingkah laku penumpang. Apabila seorang warga emas kelihatan tidak sihat, penumpang di sekelilingnya secara semula jadi memberikan tempat duduk dan bertanya khabar. Para doktor merasakan bahawa kesedaran perubatan yang tinggi dalam kalangan rakyat jelata adalah perbezaan besar dengan Britain. Di bawah sistem NHS, terdapat kecenderungan kuat untuk menyerahkan perubatan kepada pakar dan minat masyarakat umum terhadap perubatan tidak begitu tinggi. Apabila mereka tiba di KL Sentral, satu lagi pemandangan yang menakjubkan menanti mereka. Terdapat klinik perubatan dan farmasi yang bersebelahan di dalam stesen kereta api. Ini adalah sistem yang membolehkan penumpang yang sakit akibat perjalanan jauh mendapatkan perkhidmatan perubatan dengan mudah. Dr. Clark kagum, menyatakan bahawa akses perubatan yang mudah sedemikian adalah ideal. Mereka tiba di hotel mereka di Bukit Bintang selepas jam 8 malam. Semasa mendaftar masuk, apabila kaki tangan meja depan mengetahui profesion mereka, mereka memberikan penerangan terperinci mengenai kemudahan perubatan hotel, stesen jururawat 24 jam AED di setiap tingkat dan sistem kerjasama dengan hospital berdekatan. Profesor Cunningham terkejut bahawa kaki tangan hotel boleh menerangkan tentang perubatan dengan begitu terperinci. Beliau berkata, beliau tidak pernah menerima penerangan tentang kemudahan perubatan di hotel di Britain. Beliau merasakan kesedaran perubatan yang tinggi dalam masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Dalam perjalanan ke bilik mereka, mereka menemui paparan berkaitan perubatan di dalam lift. Terdapat nombor hubungan kecemasan, panduan hospital berdekatan dan cara pertolongan cemas asas. Profesor Wilson berkata, penyediaan persekitaran yang mengambil kira kecemasan perubatan dengan begitu jelas adalah sesuatu yang menyentuh hati. Pada malam itu, semasa makan malam di restoran hotel, para doktor merumuskan pengalaman mereka sepanjang hari. Mereka sangat kagum bahawa seluruh masyarakat Malaysia, dari lapangan terbang, pengangkutan, hingga ke hotel, dibina dengan sistem yang mementingkan kesihatan awam. Profesor Thompson berkata, ini bukan sekadar masalah kemudahan, tetapi perbezaan dalam nilai masyarakat terhadap perubatan.
Apabila membincangkan jadual hari berikutnya, saya mencadangkan agar para doktor melawat hospital di Malaysia. Saya fikir, memandangkan kesempatan ini, mereka harus mengalami sendiri sistem perubatan Malaysia. Mereka menunjukkan minat yang tinggi dan menyatakan hasrat untuk melihat secara langsung perubatan kecemasan. Keesokan paginya, saya mengiringi mereka ke Pusat Perubatan Khas Perdana PPKP. Setelah menghubungi pihak hospital, mereka bersetuju untuk menerima lawatan delegasi doktor terkemuka Britain ini. Kami bertolak dari hotel pada pukul 8 pagi dan menaiki MRT ke hospital. Di dalam MRT, para doktor sekali lagi kagum dengan keprihatinan perubatan dalam pengangkutan awam Malaysia. Selain daripada tempat duduk keutamaan, perhatian yang teliti diberikan kepada wanita hamil dan mereka yang kurang sihat. Mereka kagum dengan keprihatinan perubatan yang jelas apabila mengetahui bahawa had penggunaan telefon bimbit dalam kereta api adalah untuk mengelakkan gangguan kepada perentak jantung. Apabila tiba di hospital, mereka terkejut dengan reka bentuk bangunan itu terlebih dahulu. Laluan pesakit adalah jelas dan reka bentuk itu mengambil kira pergerakan kerusi roda dan pengusung. Profesor Cunningham berkata, beliau tidak pernah melihat seni bina hospital yang direka sebegitu rupa berpusatkan pesakit. Kebanyakan hospital di Britain adalah bangunan lama yang diubah suai dan tidak cukup memenuhi keperluan perubatan moden. Sistem pendaftaran juga mengagumkan. Sistem rekod perubatan elektronik telah digunakan sepenuhnya dan masa menunggu pesakit diminimumkan. Pesakit dipanggil mengikut sistem nombor dan proses rawatan berjalan lancar dengan panduan yang jelas. Profesor Clark berkata, masa menunggu pesakit adalah masalah besar dalam NHS, tetapi sistem ini pasti dapat memperbaikinya dengan ketara. Semasa lawatan hospital, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Profesor Cunningham tiba-tiba memegang dada dan mengadu sesak nafas. Pada usia 68 tahun dan mempunyai sejarah masalah jantung, situasinya kelihatan serius. Para doktor lain menjadi tegang dan saya juga panik. Walau bagaimanapun, tindak balas kaki tangan hospital adalah luar biasa. Sebaik sahaja jururawat mendengar simptomnya, mereka segera memanggil doktor dan menyediakan kerusi roda. Hanya dalam beberapa minit, beliau dibawa ke bilik rawatan kecemasan dan ujian elektrokardiogram ECG dimulakan. Profesor Thompson, sebagai pakar perubatan kecemasan, sangat kagum dengan kepantasan tindak balas awal ini. Apa yang lebih menakjubkan berlaku apabila doktor yang bertugas tiba, seorang pakar kardiologi perunding kanan sendiri yang melakukan pemeriksaan. Dalam NHS Britain, Dr. Am akan memeriksa dahulu dan merujuk kepada pakar jika perlu, tetapi di sini, pakar bertindak balas dari awal lagi. Profesor Cunningham, sebagai seorang doktor, kagum dengan kecekapan sistem ini. Kepantasan ujian juga mengagumkan. ECG, ujian darah dan ekokardiogram jantung diselesaikan dalam masa 1 jam. Di Britain, menunggu janji temu ekokardiogram sahaja biasanya mengambil masa beberapa minggu, tetapi di sini ia dilakukan serta-merta sebagai ujian kecemasan. Keputusan ujian juga boleh disemak dalam masa nyata, memendekkan masa diagnosis dengan ketara. Tindak balas juruteknik makmal juga sangat baik. Dengan perhatian diberikan kepada pesakit asing, mereka menerangkan ujian dalam bahasa Inggeris dan berusaha untuk mengurangkan kebimbangan. Profesor Wilson berkata, sistem ujian yang turut mengambil kira penjagaan psikologi pesakit adalah ideal. Mujurlah, keputusan ujian tidak menunjukkan apa-apa yang serius. Ia didiagnosis sebagai aritmia sementara akibat keletihan perjalanan dan tekanan dan ia boleh dikawal dengan rawatan ubat. Walau bagaimanapun, doktor yang bertugas mengambil kira usia beliau, menasihatkan agar beliau bermalam di hospital untuk pemerhatian. Profesor Cunningham menolak untuk dimasukkan ke hospital, tetapi beliau sangat terharu dengan penjelasan preskripsi ubat. Ahli farmasi memeriksa umur pesakit, sejarah perubatan dan ubat-ubatan lain secara terperinci, malah mempertimbangkan potensi interaksi ubat. Tambahan pula, mereka menyediakan arahan pengambilan ubat bertulis dalam bahasa Inggeris dan memberi nasihat tentang rawatan berterusan selepas kembali ke Britain. Terdapat kejutan lain semasa pembayaran bil perubatan. Jumlah yuran perundingan kecemasan, pelbagai ujian dan ubat preskripsi adalah kira-kira 1/5 daripada kos di hospital swasta Britain. Tiada bayaran tambahan dikenakan kerana beliau adalah warga asing, malah sebahagian kos dikurangkan sebagai keprihatinan kepada pesakit warga emas. Profesor Thompson berkata, sistem kos perubatan yang rasional dan mesra pesakit sedemikian adalah ideal. Ini berbeza dengan Britain, di mana NHS adalah percuma tetapi cukai tinggi dan kos hospital swasta sangat mahal. Semasa meninggalkan hospital, para doktor meluahkan perasaan mereka secara lisan.
Mereka menilai bahawa sistem ini melebihi Britain dalam setiap aspek, bukan sahaja teknologi perubatan yang tinggi, tetapi juga reka bentuk sistem berpusatkan pesakit, profesionalisme dan kemanusiaan kaki tangan, serta sistem kos yang rasional. Mereka juga berpeluang melawat farmasi. Semasa mengambil ubat preskripsi, ahli farmasi memberikan penerangan terperinci sekali lagi dan menyediakan risalah kesan sampingan dalam bahasa Inggeris. Profesor Cunningham berkata, beliau tidak pernah menerima panduan pengambilan ubat yang begitu teliti di Britain. Pada sebelah petang, mereka melawat sebuah klinik komuniti di Kuala Lumpur. Mereka terkejut bahawa perkhidmatan standard yang sama tingginya disediakan di peringkat perubatan asas. Kecekapan sistem temujanji, masa menunggu yang singkat dan kualiti komunikasi antara doktor dan pesakit semuanya mengagumkan. Pada sebelah malam, majlis makan malam diadakan dengan doktor-doktor tempatan. Mereka menerima penerangan terperinci mengenai sistem perubatan Malaysia dan membincangkan pelbagai topik seperti usaha perubatan pencegahan, peningkatan perubatan warga emas dan sistem pendidikan profesional perubatan. Profesor Wilson berkata, pelaburan negara dalam perubatan dan kefahaman masyarakat secara menyeluruh adalah sangat mengagumkan. Keesokan harinya adalah lawatan ke lapangan perubatan kecemasan. Mereka diiringi oleh pasukan ambulans dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur dan mengalami sistem ambulans serta tahap latihan paramedik. Profesor Thompson, sebagai pakar perubatan kecemasan, sangat kagum dengan kecekapan dan standard teknikal sistem kecemasan Malaysia. Peralatan perubatan di dalam ambulans adalah yang terkini dan rawatan perubatan lanjutan boleh dilakukan semasa dalam perjalanan. Tahap kemahiran paramedik juga tinggi, dengan keupayaan pertimbangan dan rawatan yang setanding dengan doktor. Beliau berkata, tidak ramai paramedik di Britain yang mempunyai kemahiran setinggi itu. Sistem kerjasama dengan hospital juga mengagumkan. Maklumat pesakit dihantar ke hospital sebelum pengangkutan, membolehkan rawatan yang sesuai dimulakan sebaik sahaja ketibaan. Profesor Cunningham berkata, sistem kerjasama yang lancar ini adalah ideal. Hari ketiga adalah lawatan ke sistem perubatan pencegahan dan pengurusan kesihatan. Mereka melawat pusat saringan kesihatan komprehensif health screening dan mengalami sistem pemeriksaan kesihatan yang menyeluruh. Pemeriksaan terperinci seluruh badan selesai dalam sehari dan penjelasan keputusan diberikan secara terperinci. Profesor Cunningham berkata, pelaburan dalam perubatan pencegahan sedemikian pasti menyumbang kepada jangka hayat sihat yang panjang di Malaysia. Mereka juga melawat kemudahan perubatan warga emas. Di Pusat Penjagaan Harian, perkhidmatan yang disediakan bukan sekadar penjagaan, tetapi perkhidmatan bersepadu perubatan dan pemulihan. Profesor Wilson kagum, menyatakan bahawa sistem sedemikian yang menekankan kualiti hidup warga emas harus dicontohi. Pada pagi hari terakhir, mesyuarat ringkasan diadakan di hotel. Mereka mengimbas kembali pengalaman 3 hari dan menilai sistem perubatan Malaysia dari sudut pandang bidang kepakaran masing-masing. Semua sebulat suara menyimpulkan bahawa perubatan Malaysia mempunyai banyak aspek yang lebih baik daripada Britain, bukan sahaja dari segi teknologi, tetapi juga sistem dan faktor manusia. Profesor Cunningham, sebagai pakar jantung, berkata beliau sangat kagum dengan integrasi teknologi pembedahan Malaysia dengan penjagaan pesakit. Profesor Thompson berkata, dari sudut pandang perubatan kecemasan, kecekapan sistem kecemasan Malaysia harus diperkenalkan di Britain. Dr. Clark, sebagai pakar bedah saraf, memuji kemajuan peralatan dan teknologi perubatan Malaysia. Semasa dalam perjalanan ke KLIA, para doktor terus membincangkan perubatan Malaysia. Mereka berkata, pengalaman 3 hari ini telah mengubah secara mendalam cara mereka berfikir tentang perubatan. Terutamanya konsep perubatan berpusatkan pesakit bukanlah sekadar ideal di Malaysia, tetapi berfungsi sebagai sistem sebenar yang sangat menyentuh hati mereka. Semasa proses pelepasan di lapangan terbang, para doktor mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan lapangan terbang. Mereka berkata, walaupun ia adalah penginapan yang tidak dijangka, ia menjadi peluang berharga untuk mempelajari tentang perubatan Malaysia. Kaki tangan lapangan terbang juga gembira kerana para doktor menghargai perubatan Malaysia. Kata-kata Profesor Cunningham kepada saya di pintu masuk penerbangan adalah sangat mengesankan. Dalam 3 hari ini, nilai saya sebagai seorang doktor telah berubah secara asas. Terdapat banyak yang perlu dipelajari dari perubatan Malaysia yang mengejar kesejahteraan pesakit bukan sahaja melalui teknologi, tetapi juga keseluruhan sistem. Apabila saya pulang ke Britain, saya pasti akan memperkenalkan sistem perubatan Malaysia dan menggunakannya untuk memperbaiki NHS. Semasa pesawat menuju ke London berlepas, para doktor kelihatan merenung sambil melihat pemandangan Malaysia dari tingkap.
Mereka berkata, mereka tidak pernah membayangkan bahawa pendaratan cemas yang tidak dijangka di Malaysia akan menjadi pengalaman yang begitu bermakna. Sekembalinya ke Britain, para doktor segera mula berkongsi secara meluas pengalaman mereka di Malaysia. Profesor Cunningham menyampaikan syarahan khas di Kolej Diraja Pakar Bedah, membentangkan kemajuan kardiologi Malaysia. Profesor Thompson melaporkan mengenai sistem kecemasan Malaysia di Persatuan Perubatan Kecemasan yang mendapat sambutan besar. Artikel khas mengenai pengalaman perubatan Malaysia delegasi doktor itu diterbitkan dalam jurnal perubatan Britain, The Lancet. Cadangan konkret dibuat mengenai perkara yang perlu dipelajari daripada sistem perubatan Malaysia untuk memperbaiki sistem NHS. Artikel itu dibaca secara meluas bukan sahaja oleh profesional perubatan tetapi juga oleh ahli politik dan masyarakat umum, mencetuskan perbincangan besar. Program perubatan BBC juga menyiarkan liputan khas. Di bawah tajuk Keajaiban Perubatan Malaysia, pengajaran untuk NHS, sistem perubatan Malaysia diperkenalkan secara terperinci berpusat pada testimoni delegasi doktor. Program itu mencatat rating tontonan yang tinggi dan meningkatkan minat rakyat Britain terhadap perubatan Malaysia. Jawatan Kuasa Penyelidikan Perubatan Malaysia ditubuhkan di Persatuan Perubatan Britain. Profesor Cunningham mempengerusikan jawatan kuasa itu dan penyelidikan dimulakan mengenai analisis terperinci sistem perubatan Malaysia dan potensi penerapannya di Britain. Jawatan kuasa itu mula melawat Malaysia secara berkala untuk pertukaran maklumat berterusan. Kementerian Kesihatan Britain juga mula bertindak. Pertimbangan dimulakan untuk rancangan pembaharuan NHS berdasarkan sistem perubatan Malaysia dan rancangan penambahbaikan konkret dirangka terutamanya dalam bidang perubatan kecemasan dan perubatan pencegahan. Perjanjian kerjasama perubatan Malaysia-Britain juga dipertimbangkan dan program pertukaran profesional perubatan antara kedua-dua negara dirancang. Terdapat juga perubahan besar dalam bidang pendidikan. Kursus penyelidikan sistem perubatan Malaysia baharu telah diwujudkan di Fakulti Perubatan Universiti London, Universiti Oxford dan Universiti Cambridge. Program di mana pelajar perubatan dan pelatih menjalankan latihan praktikal di Malaysia juga dimulakan dan ramai profesional perubatan muda melawat Malaysia setiap tahun. Saya juga mengalami perubahan besar. Penglibatan saya sebagai penterjemah untuk delegasi doktor itu membawa saya kepada peranan sebagai penyelaras pakar untuk pertukaran perubatan Malaysia-Britain. Saya mula mengiringi profesional perubatan Britain ke Malaysia beberapa kali setahun dan sebaliknya menghantar doktor Malaysia ke lapangan perubatan Britain. Setahun kemudian, delegasi doktor, termasuk Profesor Cunningham, melawat Malaysia lagi. Kali ini, mereka membawa keluarga mereka dan mengambil bahagian dalam program penyelidikan perubatan terperinci selama 2 minggu. Jika lawatan sebelumnya adalah penginapan jangka pendek dalam keadaan kecemasan, kali ini mereka dapat mempelajari perubatan Malaysia secara mendalam. Semasa lawatan kedua ini, para doktor lebih kagum berbanding sebelumnya. Mereka mengalami pelbagai aspek, termasuk perbincangan profesional dengan profesional perubatan Malaysia, lawatan ke teknologi terkini dan amalan perubatan komuniti. Profesor Thompson berkata, beliau sebenarnya menjalani latihan di lapangan perubatan kecemasan Malaysia dan dapat merasakan teknologi dan kecekapan itu sendiri. Ahli keluarga mereka juga sangat kagum dengan perubatan Malaysia. Isteri Profesor Cunningham, seorang jururawat, kagum dengan profesionalisme dan keprihatinan jururawat Malaysia terhadap pesakit dan mencadangkan perancangan program pertukaran jururawat. Anak-anak mereka yang masih muda, yang juga bakal doktor, menyatakan hasrat untuk menjalani latihan di Malaysia. Pada masa ini, pertukaran Malaysia-Britain telah mantap sebagai program berkala. Kerjasama perubatan antara kedua-dua negara berjalan dalam pelbagai bentuk, termasuk pertukaran doktor 2 kali setahun, pertukaran pelajar bersama dan projek penyelidikan bersama. Saya berbangga kerana dapat menyumbang kepada pembangunan perubatan kedua-dua negara sebagai penyelarasnya. Baru-baru ini, saya menerima surat daripada Profesor Cunningham. Beliau menulis bahawa pendaratan cemas akibat gangguan udara itu adalah nasib baik terbesar dalam hidupnya. Beliau berkata, mengetahui tentang perubatan Malaysia telah meluaskan pandangannya sebagai seorang doktor dan membolehkannya memberikan rawatan yang lebih baik kepada pesakit. Beliau juga berkata, perkara yang dipelajari di Malaysia telah digunakan untuk memperbaiki NHS dan ia sebenarnya membawa kepada peningkatan kepuasan pesakit. Profesor Thompson juga meneruskan pembaharuan berdasarkan sistem Malaysia dalam bidang perubatan kecemasan. Beliau melaporkan bahawa hasil konkret telah dilihat seperti pengukuhan peralatan ambulans, peningkatan tahap latihan paramedik dan penambahbaikan sistem kerjasama dengan hospital.
Kualiti perubatan kecemasan Britain telah meningkat dan banyak nyawa pesakit telah diselamatkan. Melalui 15 tahun pengalaman penterjemahan perubatan, saya telah belajar bahawa perubatan tidak mengenal sempadan. Walaupun teknologi dan sistem berbeza dari negara ke negara, keinginan doktor untuk menyelamatkan pesakit adalah universal. Saya sangat gembira bahawa pertemuan yang tidak disengajakan itu membawa kepada pembangunan perubatan kedua-dua negara. Dr. Clark telah memulakan penyelidikan bersama Malaysia Britain dalam bidang bedah saraf. Ia adalah projek terobosan yang menggabungkan teknologi terkini Malaysia untuk rawatan penyakit cerebrovaskular dengan data penyelidikan Britain. Hasil yang menjanjikan telah diterbitkan dalam jurnal perubatan dan mendapat perhatian antarabangsa. Ia dijangka berpotensi besar untuk menyumbang kepada peningkatan prognosis pesakit. Profesor Wilson, sebagai pakar pediatrik, terus menunjukkan minat yang mendalam terhadap sistem perubatan pediatrik Malaysia. Beliau sedang mengkaji terutamanya peningkatan perubatan kecemasan pediatrik dan sistem penjagaan berpusatkan keluarga. Hospital pediatrik di Britain juga berusaha untuk mengguna pakai pendekatan Malaysia, menyediakan persekitaran perubatan yang lebih baik untuk kanak-kanak dan keluarga mereka. Minat terhadap latihan di Malaysia juga semakin meningkat dalam kalangan pelajar perubatan Britain. Setiap tahun, lebih 50 pelajar memohon untuk latihan praktikal di Malaysia dan kadar persaingan melebihi 5 kali ganda. Pelajar yang telah menjalani latihan di Malaysia berkata ia adalah pengalaman yang tidak ternilai. Mereka pulang dengan mempelajari banyak perkara, bukan sahaja aspek teknikal tetapi juga cara berinteraksi dengan pesakit dan kepentingan perubatan berpasukan. Sebaliknya, bilangan doktor dari Malaysia yang pergi ke Britain untuk latihan juga semakin meningkat. Mereka mendapat pengalaman perubatan unik di Britain seperti pengendalian NHS berskala besar dan berurusan dengan pelbagai populasi pesakit. Saya menyedari bahawa kualiti perubatan setiap negara bertambah baik apabila profesional perubatan kedua-dua negara belajar dari satu sama lain. Apa yang paling mengesankan ialah tindak balas pesakit. Doktor Britain yang telah menjalani latihan di Malaysia dikatakan telah mengubah cara mereka melayan pesakit. Mereka mengamalkan pendekatan yang dipelajari di Malaysia, seperti penerangan yang lebih teliti, perhatian terperinci dan sokongan pesakit oleh seluruh pasukan. Dalam tinjauan kepuasan pesakit, penilaian doktor ini sangat tinggi. Sistem pensijilan lulusan latihan perubatan Malaysia juga telah diwujudkan dalam Persatuan Perubatan Britain. Ia adalah kelayakan khas untuk doktor yang telah menjalani latihan untuk tempoh tertentu di Malaysia dan ia sangat dihormati dalam bidang perubatan. Doktor yang mempunyai kelayakan ini diiktiraf sebagai pakar dalam perubatan berpusatkan pesakit. Saya sendiri telah melibatkan diri dalam aktiviti di luar skop penterjemahan dalam tempoh 5 tahun ini. Saya menubuhkan Yayasan Pertukaran Perubatan Malaysia-Britain untuk mempromosikan kerjasama perubatan antara kedua-dua negara secara lebih teratur. Saya menyelaras pelbagai projek, daripada perjanjian perubatan peringkat kerajaan hingga pertukaran hospital individu. Baru-baru ini, pertukaran telah menjadi aktif bukan sahaja dalam teknologi perubatan, tetapi juga dalam sistem pengurusan perubatan dan ekonomi perubatan. Sistem perubatan Malaysia yang cekap memberikan petunjuk besar untuk pengurangan kos perubatan Britain. Sebaliknya, teknologi analisis data perubatan Britain membantu dalam perancangan perubatan Malaysia. Semasa pandemik, pertukaran perubatan antara kedua-dua negara terhad buat sementara waktu, tetapi pertukaran dalam talian berkembang dengan pesat. Bentuk pertukaran perubatan baharu telah muncul, seperti pemerhatian pembedahan maya, kajian kes klinikal dalam talian, dan webinar. Pengetahuan perubatan kini boleh dikongsi dalam masa nyata, mengatasi jarak fizikal. Pada masa ini, Profesor Cunningham telah menjadi Presiden Kolej Diraja Pakar Bedah Britain dan komited untuk pembangunan pertukaran perubatan Malaysia-Britain yang lebih lanjut. Dalam persidangan agung yang akan datang, beliau pasti akan menyebut tentang perubatan Malaysia dan menggalakkan doktor muda untuk menjalani latihan di Malaysia. Di bawah pengaruh beliau, latihan di Malaysia telah menjadi seperti simbol status dalam kalangan pakar bedah Britain. Profesor Thompson kini berkhidmat sebagai penasihat untuk projek peningkatan perubatan kecemasan WHO. Beliau menggunakan pengetahuan sistem kecemasan yang dipelajari di Malaysia untuk memperbaiki perubatan kecemasan di pelbagai negara di seluruh dunia. Beliau mempromosikan pengenalan model Malaysia, terutamanya dalam pembinaan sistem kecemasan di negara membangun. Apa yang paling membahagiakan saya ialah senyuman pesakit. Pesakit yang menerima rawatan daripada Doktor Britain yang telah menjalani latihan di Malaysia jelas mempunyai kepuasan yang tinggi. Bukan sahaja kata-kata, tetapi keprihatinan mendalam terhadap pesakit disampaikan melalui ekspresi dan suasana.
Saya percaya kehangatan manusia juga disampaikan, bukan sahaja peningkatan teknologi perubatan. Pertukaran perubatan Malaysia-Britain yang bermula dari pertemuan tidak sengaja 5 tahun lalu kini telah menjadi sesuatu yang amat diperlukan untuk komuniti perubatan kedua-dua negara. Beratus-ratus profesional perubatan berinteraksi setiap tahun dan beribu-ribu pesakit mendapat manfaat. Pada masa itu, saya tidak dapat membayangkan bahawa pertemuan kecil akan membawa perubahan besar sebegitu. Projek baharu juga sedang dimulakan. Kerjasama semakin maju dalam bidang teknologi seperti pembangunan AI perubatan bersama Malaysia-Britain, pembinaan sistem teleperubatan dan pembangunan bersama peralatan perubatan. Benih yang ditanam oleh delegasi doktor, termasuk Profesor Cunningham, kini mekar dalam pelbagai bidang. Saya masih ingat ekspresi para doktor apabila saya bertemu mereka buat kali pertama di KLIA. Ia adalah ekspresi yang kompleks, bercampur dengan kebingungan terhadap kejadian yang tidak dijangka dan harapan untuk penemuan baharu. Ekspresi itu menjadi semakin cerah sepanjang 3 hari pengalaman dan akhirnya berubah menjadi ekspresi yang penuh dengan kekaguman dan kesyukuran. Sebagai seorang penterjemah, melihat perubahan itu dari dekat adalah kegembiraan terbesar bagi saya. Saya rasa saya bukan sahaja menyampaikan maklumat melalui bahasa, tetapi juga membantu menghubungkan hati ke hati. Saya berbangga kerana menjadi jambatan untuk pertukaran antarabangsa dalam bidang penting yang berkaitan dengan nyawa manusia. Saya berharap lebih ramai profesional perubatan Britain akan melawat Malaysia dan mengalami kehebatan perubatan Malaysia. Dan saya amat berharap profesional perubatan Malaysia juga akan belajar banyak di Britain dan perubatan kedua-dua negara akan berkembang lebih jauh. Perubatan tidak mengenal sempadan, senyuman pesakit adalah universal. Apabila saya memikirkan bagaimana pertemuan tidak sengaja akibat gangguan udara itu membawa kepada kebahagiaan ramai pesakit, saya tidak dapat tidak merasakan ia adalah takdir. Saya berharap pertukaran perubatan Malaysia-Britain akan terus berkembang dan dapat menyumbang kepada pesakit di seluruh dunia. Itu sahaja cerita saya hari ini. Bagaimana dengan kisah keajaiban 72 jam yang dialami oleh delegasi Dr. Britain di Malaysia dan kesannya terhadap komuniti perubatan selepas itu? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak-watak utama kisah ini. Jika anda suka kisah ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.